Prestasi yang kami dapat dengan kaedah ini memang mengagumkan. Sejujurnya, ini antara yang paling berkuasa yang pernah saya gunakan. Setakat ni, ia telah menjadi salah satu kaedah yang paling saya sarankan jika anda ingin mula belajar tentang pembiakan atau pengklonan tumbuhan, pokok buah-buahan dan pokok secara umum. Sebab biasanya, bila kita buat keratan, sama ada kaedah tut biasa, tut udara atau apa-apa kaedah tradisional lain, kita hanya dapat satu pokok sahaja. Tapi dengan cara ini, kita boleh dapat banyak pokok serentak tanpa perlu korbankan dahan tambahan, tanpa komplikasi dan tanpa perlu belanja lebih. Daripada satu dahan yang sama, kita boleh dapat beberapa bahagian dan setiap bahagian akan jadi pokok buah yang berdikari sepenuhnya. Ia kaedah yang luar biasa, sangat bersih dan sangat cekap. Dan hari ini saya akan mengajar anda langkah demi langkah. Mari kita mulakan. Jadi, jika anda mempunyai sebarang soalan, tanyakan di ruangan komen. Sebelum menyediakan keratan, mari kita sediakan tiub supaya ia siap. Saya akan menggunakan tiub sepanjang kira-kira 30 cm. Diameternya boleh berbeza-beza dengan ketara. Ada yang sangat sempit dan ada yang sangat luas. Tetapi, tiub berdiameter 50 mm adalah yang paling ideal kerana ia memberi ruang yang cukup untuk akar tumbuh dengan selesa. Sekarang kita teruskan dengan bahagian dasar. Di bahagian bawah tiub, kita buat penutup menggunakan pita pelekat, beberapa lapisan yang kemas supaya pasir tidak terlepas keluar. Selepas penutup siap, kita buat beberapa potongan halus di bahagian bawah. Bukan lubang besar, tapi potongan yang sangat halus, hampir tak nampak. Melalui potongan itu, lebihan kelembapan yang kita tidak mahu untuk kaedah ini akan keluar. Dengan ini, tiub sudah siap sepenuhnya. Sekarang, kita sediakan keratan batan. Kita akan pilih keratan batang sepanjang kira 40 cm dan sebaiknya yang paling lurus. Kenapa 40? Kerana 30 cm akan dimasukkan ke dalam tiub dan 10 cm selebihnya akan dibiarkan di luar, sesuatu yang sangat penting supaya pokok boleh bernafas. Sekarang, pada bahagian yang akan dimasukkan ke dalam tiub, iaitu 30 cm di bahagian bawah, kita akan buat satu potongan memanjang selebar kira-kira 5 mm. Kita buang semua kulit pada jalur itu dengan membuka satu tingkap panjang. Selepas kulit dibuang, kita akan nampak satu lapisan berkilat yang dipanggil cambium. Cambium tu kita kikis sepenuhnya dengan pisau pemotong sehingga nampak kayu yang bersih. Langkah ini sangat penting. Jika kita tidak buang cambium, akar tidak akan terbentuk. Apabila tingkap itu sudah bersih, kita sapukan aloe vera pada semua potongan dan luka. Kemudian kita salutkan kawasan itu dengan serbuk kayu manis. Aloe akan merangsang pertumbuhan akar, kayu manis akan mengelakkan kulat dan bakteria dan dengan ini keratan sudah benar-benar siap. Selepas tiub dan keratan sudah benar-benar siap, sekarang barulah kita masukkan keratan itu. Kita letakkan dari bahagian atas tiub dan biarkan ia jatuh sampai ke dasar. Pastikan 30 cm yang telah kita sediakan berada di dalam dan 10 cm yang selebihnya berada di luar sebagai bahagian udara. Ini sangat penting supaya keratan boleh bernafas dengan baik dan tidak lemas. Bila keratan sudah diletakkan dengan betul dan berada di tengah-tengah dalam tiub, kita mula masukkan pasir yang telah dibasuh. Kita tuang pasir perlahan-lahan di sekeliling keratan. Biarkan ia memenuhi semua ruang kosong. Tak perlu tekan atau padatkan. Cuma biarkan pasir jatuh secara semula jadi sehingga menutupi 30 cm bahagian bawah keratan sepenuhnya. Sangat penting, jangan isi tiub sampai penuh ke atas. Adalah disyorkan untuk tinggalkan beberapa sentimeter tanpa pasir di bahagian atas tiub. Ruang kosong tu sangat penting untuk memudahkan penyiraman sebab kalau kita isi sampai ke tepi, nanti air akan melimpah dan pasir akan keluar. Bila tiub sudah siap diisi, kita sediakan air untuk menyiram. Sangat mudah. Ambil 1 liter air, tambah 1 sudu kecil air oksigen, hidrogen peroksida yang sama seperti yang ada dalam peti kecemasan dan kacau sedikit supaya ia bercampur. Dengan air ini, kita akan siram perlahan-lahan dengan tenang. Tuangkan air melalui ruang atas yang kita tinggalkan kosong tadi. Pasir akan menyerap air secara beransur-ansur. Kita teruskan menyiram sedikit demi sedikit sehingga kita nampak air mula keluar dari potongan saliran yang kita buat di bahagian bawah tiub. Itulah penunjuk yang sempurna bahawa kelembapan dalam tiub sudah ideal. Sebaik sahaja kita nampak air keluar dari saliran itu, tak perlu siram lagi. Akhir sekali, letakkan tiub secara menegak, bersandar di tempat yang stabil supaya tidak jatuh.
Sangat penting untuk meletakkannya di tempat yang separa teduh atau mendapat cahaya tidak langsung. Jangan sekali-kali di bawah cahaya matahari terus, supaya keratan tidak menjadi kering dan akar dapat tumbuh dengan baik. Dan sekarang satu langkah yang sangat penting untuk memastikan kejayaan. Sangat disarankan untuk menggunakan mikrofilm atau plastik luksina untuk membalut bahagian atas keratan, iaitu bahagian yang terdedah. Ini akan menghasilkan kesan rumah hijau mini yang mengekalkan kelembapan, mengurangkan tekanan air dan sangat membantu keratan untuk berakar dengan baik. Setelah bahagian atas keratan ditutup dengan mikrofilm, plastik luksinar atau beg plastik yang dilekatkan, kita akan lakukan satu langkah penting untuk memastikan kejayaan kaedah ini, menggunakan pencegah kulat semula jadi berasaskan kayu manis. Untuk menyediakannya, ambil 1 liter air dan tambahkan sedikit serbuk kayu manis. Kacau campuran itu dengan baik dan tapis menggunakan penapis kopi, kain atau kain nipis supaya tiada sisa yang boleh menyumbat penyembur. Apabila sudah ditapis dengan baik, tuangkan ke dalam penyembur dan gunakan penyembur itu untuk menyembur keseluruhan bahagian, bahagian atas keratan, bahagian atas tiub dan mana-mana permukaan yang terdedah. Lakukan ini sejurus selepas anda meletakkan beg atau mikrofilm buat kali pertama. Tapi beri perhatian kepada perkara ini kerana ia sangat penting. Sekali seminggu, kita akan buka beg atau tanggalkan mikrofilm, kemudian sembur semula seluruh bahagian atas keratan dengan racun kulat semula jadi ini dan selepas itu tutup kembali. Langkah mingguan ini sangat penting untuk mengelakkan pertumbuhan kulat kerana di dalam mini rumah hijau, kelembapan kekal sangat tinggi. Sebaik sahaja kita selesai menyembur, tutup semula semuanya dengan beg atau mikrofilm dan biarkan begitu sahaja sehingga minggu berikutnya. Ramai orang, terutamanya orang lama dan yang berpengalaman dalam bidang pertanian, mengatakan bahawa jenis pembiakan seperti ini sepatutnya dilakukan pada waktu bulan mengecil kerana ketika itulah tumbuhan memberi tindak balas yang terbaik. Pada waktu bulan mengecil, getah tumbuhan cenderung turun dan ini sangat membantu pertumbuhan akar baru. Jadi, kalau anda nak lebih berjaya dengan kaedah ini, saya cadangkan buatlah pada waktu itu. Dan sekarang, selepas 4 minggu, kita tanggalkan pita penebat yang kita letak di bahagian bawah tiup. Kita siram dengan air yang banyak, sama ada guna hos atau apa-apa cara yang kita ada dan biarkan semua pasir mengalir keluar melalui bahagian bawah. Sekarang, kita cuma keluarkan keratan itu perlahan-lahan dengan cara yang paling mudah. Ingat, akar masih sangat lembut dan boleh jadi susah sikit. Ada yang mungkin akan patah. Tak apa, tapi kita cuba keluarkan dengan cara yang paling berhati-hati. Sekarang kita mula. Cuba tengok berapa banyak akar yang kita dah hasilkan dalam masa hanya 4 minggu. Memang menakjubkan hasil daripada kaedah ni. Akar bersih, putih, kuat dari atas sampai bawah. Memang betul-betul menakjubkan. Dan sekarang, apa yang kita akan buat? Sangat mudah. Sekarang kita akan bahagikan keratan itu kepada beberapa bahagian supaya setiap bahagian ada akar dan secara automatik akan jadi pokok yang berdikari. Dalam kes ini, beberapa pokok ara baru, tapi kaedah ini juga sesuai untuk pokok sitrus, delima, zaitun, tumbuhan aromatik, hampir apa saja pokok buah atau tumbuhan berkayu yang kau nak biarkan. Inilah kuasa sebenar kaedah Turki. Daripada satu dahan sahaja, kau boleh gandakan hasil dengan banyak dalam masa yang sama. Dan kalau kau suka atau dapat manfaat daripada kaedah ini, aku sangat hargai kalau kau tekan like pada video ni dan kongsikan dengan sesiapa yang minat tanaman. Dan kalau kau nak terus belajar cara-cara mudah dan berkesan untuk membiak pokok buah, aku jemput kau untuk subscribe ke saluran ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Salam sayang dan jumpa lagi dalam video seterusnya.